Seorang peniaga telah berdepan dengan perbuatan sihir. Jadi, sehingga tidak boleh tidur malam, perniagaan jadi tidak laku. Berdosa tak jika saya mendapatkan rawatan lain daripada rawatan Islam? Berarti bomo siang juga. Dan bagi sebagainya. Bolehkah saya balas pulangkan sihir? Dengan sihir juga. Jawabnya, sihir itu haram, dosa besar. Pelaku dia azab di akhirat dan dia tidak akan diterima taubat sampai mati. Melainkan orang yang dia sihir, maafkan dia. Okey? Biasanya tak maaf dah. Batu biasa disebut dalam kitab-kitab kabair, orang yang melakukan sihir ini sangat-sangat lama duduk dalam api neraka. Okey. Itu kalau dia sekadar melakukan sihir. Kalau dia sudah meyakini ilmu sihirnya boleh membawa manfaat kepada Allah, keluar pada agama Islam serta merta. Okey? Baik. Boleh tak kita balas sihir dengan sihir? Tak boleh juga. Yang boleh kita minta doa pada Allah agar keburukan sihir yang dilakukan kepada kita kembali kepada dia semula. Itu boleh. Kita tak guna sihir, kita guna doa dan solat hajat supaya apa yang disihirkan kita, mudarat itu kembali kepada dia. Itu boleh. Yang tak boleh, dia sihir, kita sihir attack. Dah dua-dua jadi ahli sihir.